Ada orang semayang pakai t-shirt, baju sekat, semayang ke belakang nampak luruh punggungnya. Sah atau tidak? Jawabnya tengok. Syarat sah semayang menutup aurat daripada takbir sampai kepada salam. Okey? Jadi kalau masa sujud nampak punggung. Bila nampak punggung, aurat dah. Aurat laki-laki baina surah wa rukbah dalam hadis. Dari pusat sampai ke lutut. Bukan pusat saja, keliling pusat. Balik karang, berdiri depan cermin, ambil magic. Hak besar sekali tu, hak pemenang merah. Bubuh atas pusat ni, pusing ke belakang ni. Tahu ke? Nak tengok sekali, seumur hidup nak tengok aurat kita belakang. Tahu, faham? Mari kot ni mula, mari pusat semula. Terus kat luar tengok kot cermin. Jangan awak atas lampu jeng. Dalam bilik kunci pintu. Tengok belakang. Lebih kurang setapak tangan lagi daripada luruh punggung. Faham lagi? Atas lagi aurat. Dah kalau nampak luruh punggung aurat dah. Lebih pada aurat dah. Sah ke batal? Batal. Jelas itu soalan. Mana orang panggil puing dah.